إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana bersama kita pada malam ini ialah sambungan kita yang mana kita baca kitab simpulan iman atau muzahab salaf sampai kita pada muka 12 tentang masalah ketiga tu, tauhid yang ketiga. Dia katanya tauhidul asma'i was sifati. Cara kita nak menyatukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tauhid di segi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun nama Allah Taala tu banyak, tadi hak sebut mari dalam hadis 99 dan hak lain pada tu lagi hak tak ada sebut banyak lagi. Maka nama banyak tu adalah satu saja, tu zat Allah Subhanahu wa taala, diri Allah Subhanahu wa taala satu saja walaupun banyak nama-nama. Macam kita dah hari ni pada juga atas orang tu ada nama asal, ada nama gelaran, ada macam-macam lah. Wasifati, dan menyatu bagi sifat-sifat Allah. Sifat Allah Taala tu banyak, tak habis nak bila lah sifat kesempurnaan dia tu. Kita panggil sifat kamalat tu. Walau bagaimanapun banyak sifat tu nak ayat atas sos-sos sekarang. Satu sekarang. Kalau kata sifat tu qudrat, kuasa, mana satu yang ada pada Allah. Kalau kata iradah, sifat berkehendak Allah Taala tu satu saja. Bukanlah dua qudrat, bukan dua iradah, tak. Tu makna katanya dalam kita nak ayat kata satunya Allah Taala itu dari segi nama-nama dia tu banyak, zat dia satu saja. Dia makan juga sifat dia walaupun banyak, maka zat Allah Taala tu satu saja. Tu maknanya. Maka mengikut huraian tua kita ni, syekh kita, tuan guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Madili, dan ada pun tauhidul asma'i was sifati, dan ada pun ayat tentang masalah tauhid yang tiga ni. Kita nak bertauhid di segi nama-nama Allah Taala, dan juga kita nak bertauhid di segi sifat-sifat Allah Taala tu lah mana dia. Maka iaitu percaya dan membenarkan akan sekalian yang datang di dalam Al-Quran dan segala hadis yang sahih daripada segala nama dan sifat Allah Taala. Alhamdulillah, kita nak baca akidah kita nak tu isi hak ulama kita kata ni. Kalau kita faham dah, kita tak syarah dah. Kita tak usah kata kita jadi pegang hak syarah tu tak ambuh. Nabi kata hak kita faham isi kecek tu, tak apalah. Hak tak faham tu kita syarah. Ayat sini katanya kita tu kena percaya sungguhlah, kena benar semua apa yang terhayat dalam Quran tu. Lepas tu hak hadis sahih. Jadi hadis ni ada dua. Kalau Quran tak kena kecek dah. Quran tu yang panggil mutawatir tu pakai kata sahih mata dah. Ada pun hadis ni ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Nak ayat tu bab akidah kita ni di segi nama Tuhan, sifat Tuhan ni kena hadis sahih. Nama Allah baik, sifat Tuhan baik. Kalau hadis tak sahih tak boleh pakai lah bab akidah ni. Dan disifatkan Allah Taala dengan dia atas hakikat. Kita kena mensifatkan dengan segala nama Allah dan sifat Allah Taala ni di atas hakikat. Dengan maknanya hak semati lah mana gitu. Mana semati, mana hakikat sana itu. Yang katanya dengan ketiadaan menyerupakan. Itu dia. Mana kita hak terhayat tu lah tu lah. Kita jangan kata duk supung atau supungan ni tak boleh. Mana kata nak pergi banding, nak kita syebih tak boleh lah. Arab kata bidun ni tasbihin. Jangan kita pergi banding kita gini. Nama Tuhan, sifat Tuhan tu. Dan memalingkan daripada zahirnya, jangan kita pergi tu paling. Kita paling daripada hak zahir, hak terhayat nama Allah Taala dan sifat Allah Taala tu. Itu dia.
Nak royak katanya bukan ada makna batin gitu gini tak lah. Hak tahir royak tu lah tu tidak boleh. Mana sini jangan kita pergi banding, jangan kita pergi paling daripada makna lafaz hak zahir sana itu. Tu dia. Bukan diserahkan hakikatnya kepada Allah Taala. Kita serahlah hakikat isilah mana kelakuanlah mana tu kita serah kepada Allah Taala lah. Dia katanya. Kerana seperti tiada mengetahui akan hakikat zat Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala. Sebab apa boleh kita tu kena suruh hakikat hasmati kelakuan dia lah mana kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia katanya kita tak tahu hakikat zat Allah Ta'ala. Jadi diri zat Allah Ta'ala tu kita tak tahu. Hak tahunya Allah Ta'ala. Dia katanya apabila zat Allah Ta'ala pun kita tak tahulah mana, demikian juga tiada mengetahui akan hakikat sifat Allah Ta'ala. Lah mana hakikat sifat Allah Ta'ala tu pun melainkan Allah Ta'ala. Serupa dengan zat Allah Ta'ala kita tak tahu hakikat lah mana. Kemudian sifat Allah Ta'ala royak tu kita tahu juga hakikat lah mana. Cuma tahir royak hak nyata kita reti pada zahir cakap dalam Quran hadis tu, hak itulah kita boleh tahunya. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf. Jadi wajib semua atas tiap mukallaf ni mana orang hak balik tu lah. Mensifatkan Allah Ta'ala dengan barang yang mensifatkan ia Allah Ta'ala tu dengan dia. Dengan barang itu akan dirinya. Kita kena turut hak diri dia lah tu, kita pakat turut lah tu lah. Dan dengan barang yang mensifatkan dengan dia, dengan barang itu oleh Rasulnya, oleh Rasulullah. Jadi makna kata hak wajib atas kita tu kita kena beriman lah Allah Ta'ala royak diri dia kerana dia lebih tahu. Hak lagi pula dia royak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapakah yang kenal Allah Ta'ala? Allah sendiri. Mana hak dia royak diri dia tu betul lah. Dia yang kenal pula Allah Ta'ala ialah Rasulnya. Rasul dia tu. Hak dia royak dua tu ya hak betulnya. Mana gitulah. Kalau kita kecek kapung mudah-mudah kok kalau kita sakit. Sakit sama ada sakit le perut, sakit le kepala, duk berada. Dia tahu kata kita sakit, kita sendiri tahu. Kita boleh royak sakit timai mana. Le perut kita boleh royak le perut, le kepala kita boleh royak le kepala. Tapi dia pula yang tahu ialah doktor tu bomoh mari dak pesak kita tu. Mari dak pesak kita tu dia tahu. Kerana ilmu yang Allah Taala beri kepada dia tu. Nak kata zat Allah Taala ni hal lebih tahunya Allah Ta'ala apa Rasul dua tu dah. Kalau orang lain duk royak tu salahnya duk gamuk gitulah. Maknanya serta diiktikadkan bersalahannya dengan segala sifat makhluk. Kalaulah sifat Allah Ta'ala sana itu tak serupa dengan sifat makhluk, bakal mudahlah. Hak kita duk pakat duk baca berlaku ayat laisa kamitslihi syai', tidak seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Dia baca semua walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun nak serupa dengan Allah Ta'ala saat itu, satu perkara pun. Lepas tu kita dah baca sama mudah. Itulah yang maksud sininya. Maka kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala mendengar, tiada seperti mendengar kita. Ini kita sifat sama ni lah. Kita tahu kata Tuhan tu mendengar. Tuhan tu dengar, kita duk kecek ni dengar. Kita saya mengajar Tuhan dengar tak dengar. Lepas tu manusia dengar ke tak dengar. Tapi nak ayat terdengar Allah Ta'ala saat itu tak suka dengan dengar kita. Dan melihat ia Allah Ta'ala tiada seperti melihat kita. Mana dengar Tuhan tu, mana kata dengar belakang lah. Tu dia nak ayat kata secara seluruh lah Tuhan dengar saat itu. Dan melihat Allah Ta'ala tiada seperti melihat kita. Kita mata kita tu boleh pergi tak ada jauh mana boleh nampak je. Pada berubah semua mata kita daripada muda pada tua. Tu. Jadi Allah Ta'ala pun ada sifat melihat, kita pun ada sifat melihat. Tapi tak serupa lah. Tu maknanya. Dan berkata-kata Allah tiada seperti berkata-kata kita. Tuhan pun ada sifat kalam juga. Ada berkata, ada berkecek juga. Tapi cakap Allah Ta'ala tak serupa cakap kita. Tu dia. Kira mudah-mudah. Kerana Allah Ta'ala tu khalik yang menjadi. Kita ni makhluk. Hak kena jadi. Bagaimana kena serupa. Kita kecek mudah-mudah.
Kita buat satu benda ni, kita ni khalik, kita pergi buat sarang burung, kita pergi buat makan ni. Ada pun makan ni supaya kita? Tak. Orang pandai buat mutu kereta, supaya dia? Tak. Tadi kerana orang buat dengan kena buat, dia tak supaya sama sekali. Hak manusia duk buat di hari ni pun. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan semua makhluk kena jadi. Lebih-lebih lagi tak supaya lah maksudnya. Tadi katanya. Tu. Dan lagi pula ia kata, dan marah ia tiada seperti marah makhluk. Tahap ada sifat ghadab. Ghadiballah tersebut dalam Quran tu. Tu. Kita nak ambil isi lah ni. Semua ni dalil pada Quran belakang lah. Syekh kita hari ni. Marah Allah tiada seperti marah makhluk. Tahap ada sifat marah terhadap hamba dia yang diraku pada dia. Tadi. Tapi marah Tuhan ni tak serupa dengan marah kita. Marah kita sama-sama kita pun tak serupa dah. Sama-sama makhluk. Apatah lagi nak pergi banding makhluk dengan khalik. Itu dia. Kena jadi dengan hak yang menjadi. Dan turun ia Allah tiada menyerupai akan turun baharu. Tuhan tu ada turun. Tak serupa dengan turun baharu. Ayat kata Tuhan ayat dia turun suluh malam supaya kita tu berdoa. Belum pada subuh saat itu, pada suluh malam tu dia berdoa Tuhan timur lah. Tuhan kata sendiri. Tuhan kecek sendiri. Ayat katanya, dia katanya turun Tuhan tak suka turun makhluk. Turun makhluk nak turun gana. Kita kata dunia tak sama gitu gininya tu dia. Ayat kata mu curah ku gelak ke apa tu. Kalau makhluk dia tak boleh jadi. Allah Taala ni dia kuasa segala-galanya. Ayat kata itulah hak Tuhan royak di dalam hadis Nabi jelas-jelas katanya Allah Taala turun kita pun lah itulah. Cuma dia katanya tiada menyerupai akan turun baharu. Turun baharu tu pindah pada satu tempat pergi pada satu tempat. Dek nu kosong sini penuh ramai gila gitulah. Tu hak makhluk. Adapun hak Allah Taala sana itu pakat tak serupa makhluk sudahlah. Tu maknanya. Mudah cara kita nak beriman. Bukan seperti marah dan turun yang layak keduanya dengan kebesarannya. Kalau kata Tuhan marah pun sesuai dengan dia. Kalau kata Tuhan turun pun sesuai dengan dia. Sesuai dengan dia nak turun suluh malam tu, lah mana tu suruh pada dia lah. Dia kuasa segala-galanya. Nak ayat kata, kita ni nak kiyah makhluk juga, tak boleh jadi sama sekali lah. Sebab kita Tuhan ayat kata, dia tahu hamba dia buat segala-galanya masa tu lah. Kalau hamba dia tu baca sebut-sebut hadis Al-Fatihah tu pun Tuhan jawab. Lepas tu nak jawab kan kalau kita kira akal kita. Orang dia baca tu banyak, seluruh dunia dia baca alhamdulillah. Masa tu lah tu bibar apa banyak. Tak ada nak jawab Tuhan kalau kira semua makhluk ke. Tu nak ayat kata Allah Taala tak suka dengan makhluk. Hak ia royak tu bakal suruh pada dia lah, sesuai dengan dia lah maksudnya. Dan Nabi kita pun bijak sana lah Nabi royak tu bakal betul mati lah katanya. Tu. Ini yang kata hak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Layak tu mana sesuai dengan dia lah. Benda tu sesuai dengan dia. Dan baginya ialah bagi Allah Taala saat itu tangan tiada seperti tangan hamba-Nya. Ada sifat kata dia menjadikan ada dengan dua tangan. Tu banyaklah makhluk hak Tuhan menjadikan dua tangan dia tu banyak perkara jugalah. Hak Tuhan royak tu. Nak ayat tu tangan Tuhan tu ada kerja buat lah. Dia menjadi Nabi ada dengan dua tangan. Tu buat ayat Quran jelas. Tu dia. Ataupun hadis sahih mana gitulah. Tu dia. Ini nak ayat katanya sakut kuat dengan akidah juga. Sifat Allah Ta'ala belaka. Dan bagi Allah Ta'ala tu muka sebagai muka yang patut padan dengan dia. Ayat ada sebut nazar. Hadis sebut kata lazat-lazat kita dapat tengok tu ialah an-nazar ila wajhika, pada muka kau lah. Boleh tengok cahaya muka Allah Taala, boleh tengok muka Allah Taala tu satu nikmat besar dalam syurga. Sana itu boleh tengok Allah Taala. Nak ayat katanya Allah Taala sebut juga dia tu muka. Dan dia sebut juga tentang masalah sifat muka dia sana itu. Tu dia. Maka dia kata sininya yang patut pada dengan dia, sesuai dengan dia lah. Makhluk sama makhluk sesuai dengan makhluk. Tu dia. Makhluk ada kira sama dengan muka jin ke muka syaitan ke muka manusia. Sama manusia pun tak serupa dah. Apatah lagi
Anak ayat katanya hak makhluk ni tak serupa lah. Sebab tu lah Nabi dah sebut kata makan ni syurga tu serupa pada nama sajalah. Kalau buah topoh lah. Kalau buah dia lah. Kalau buah delima lah. Serupa pada nama lah. Mana hakikat tak sama sekali. Tak serupa dengan kita nampak di mata kita. Tak serupa dengan kita rasa di mulut kita. Tak serupa dengan kita cium dengan hidung kita. Tu ayat kata sama makhluk dah tu. Makhluk sama makhluk. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata sini. Maka dia syarah mari dia katanya di dalam tuan kita ni syarah lagi. Qauluhu baginya tangan. Hak tahir ayat sakup pak dia tu yadullah tangan Allah Taala tu. Tangan tahir tangan makhluk. Yadullah fawqa aydihim tangan Allah di atas tangan makhluk. Sebut tangan Allah, sebut tangan makhluk. Dia kata bermula tangan itu terjemuh bagi lafaz aliyat. Terjemuh bagi lafaz aliyat dengan bahasa Melayu. Tu dia. Bahasa Melayu panggil tangan. Bahasa Arab aliyadu ni dia reti Arab. Sebut tak aliyadu dia faham sadah. Dia tak kena terjemuh dia luar Arab. Al-wajhu muka. Tapi kita orang Melayu ni ulama terjemuh jelas bagi kita reti. Aliyadu mana tangan. Maka adakah harus diterjemuh akan segala sifat Allah Ta'ala yang mutasyabihah. Boleh ke tak nak kita jamu sifat Tuhan tu hak nampak sekaligus nampak nak serupa dengan kita hak jadi kesamaran tu. Nak ayat kata kalau kata Tuhan ni huwal awwalu Tuhan yang pertama tu tak ada pihak kesamaran tu. Tu Tuhan awal dengan maknanya Tuhan sifat kita buh atau kalau kata kidam lah Tuhan sedia. Tu tak ada lagi serupa dengan pihak lah tu. Kalau kata huwal akhir Tuhan tu kekal bakal. Nak gitu tak ada lagi banding. Tak ada serupa dengan fiyah tu. Tu dia. Kalau tak ada serupa dengan fiyah tu, mana kata, tak ada pola tu. Kalau ni sekaligusnya nampak nak serupa dia tu. Seperti aliyat. Seperti aliyat ni mana tangi dan al-wajhu. Dengan bahasa Melayu. Dan lain daripadanya, daripada hak, itulah. Daripada tangi ke muka ke. Atau tiada harus. Jadi boleh ke tak nak terjemuh. Dia katanya. Ini Yuhurai nak berjadi lain sikit. Dia buat tanya gitu dia jawabnya. Dia jawab katakan barmula Imam Saiful Haq Waddin Abdul Mu'in An-Nasafi rahimahullahu taala dalam kitabnya Bahrul Kalam. Ni dia ulama dalam mazhab Hanafi lah tapi dari segi akidah ni tak apalah. Dia katanya seorang imam ni dia ni ulama belakang dah lah. Dalam kitab Bahrul Kalam dia. Saya ada nama kitab ni. Dia kata wa yajuzu an yuqala bi anna lillahi ta'ala yadan bil arabiyyah wa la yajulu bil farisiyyah. Tadi intaha pada halaman 19. Maksudnya artinya dan harus bahawa dikatakan dengan bahawasanya ada bagi Allah Taala yad dengan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah ada yad. Tadi ya ertilah yadung tu. Tiada harus ia dengan bahasa Farisi. Tapi kalau bahasa Farisi ni tak nak boleh. Bahasa Faris tu. Bahasa Farisi tu yang nak jadi pihak lain. Dan berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akhbar. Ia sebut sini kata Imam Abu Hanifah ni ulama yang paling tua sekali lah. Di segi muzhab tu. Disebut lagi kitab Fiqh yang kata wa kullu ma zakarahu al-ulama'u bil farisiyyah min sifatillahi ta'ala azzat asma'uhu wa ta'ala sifatuhu fajazal qawlu bihi siwal yadi bil farisiyyah wa yajuzu an yuqala buraw huda ay wajhullah bila tashbihin wala kaifiyatin. Tu dia kata dengan bahasa Arab lah. Mari kita dengar hak mengikut yang ayat kata hak Imam Abu Hanifah kata lagi tak khabar dia ni. Artinya dan tiap-tiap barang yang menyebut akan dia oleh ulama dengan bahasa Farisi. Ada ulama yang sebut mari dengan bahasa Farisi dah bukan dia katanya bahasa logat dia tu. Daripada segala sifat Allah Taala yang Maha Mulia sebut nama sifat Tuhan. Segala namanya sebut nama tu. Dan Maha tinggi segala sifatnya. Sifat Tuhan tu cukup-cukup mulia, cukup-cukup tinggi. Maka harus berkata dengan dia. Boleh kita nak kata dengan segala sifat Tuhan saat itu. Kecuali aliyad dengan bahasa Farisi. Mereka kelimah aliyadu ni kelimah tangan ni kalau dengan bahasa Farisi tak boleh dia kata. Jadi pergi pihak lain. Tu.
Dan boleh dan harus bahawa dikatakan burung khuda. Kalau kata burung khuda ni, dia panggil bukan bahasa Parsi sangat. Tapi dekat-dekat itulah yang katanya boleh kita nak kata burung khuda. Apa makna burung khuda? Artinya muka Allah. Kalau bahasa kita kata muka Allah. Dengan ketiadaan menyerupakan. Kita kata muka Allah tu, kata tu boleh tapi jangan buat berserupa dengan makhluk lah. Dan ketiadaan kaifiat, jangan oyak gitu gini. Tu dia. Serupa makhluk pun tak boleh, tak serupa makhluk oyak, tapi lah tu lah hening tu. Tidak boleh kita nak oyak kaifiat. Dia kata, qauluhu burung khuda dengan patah bo. Itu dengan patah bo. Baru. Dan domoh ra, ru punya kita kata. Dan sukun wa dan ya. Wa boleh mati jangan mati burung. Dan dengan domoh ko, ku. Dan dengan patah da, burung khuda. Ini satu lugah yang bukan lugah kita lah. Tapi dia kata, bahasa kita kata muka Allah. Tapi boleh kata sana itu harus tu dengan ketiadaan menyerupakan dan tiadaan mengkaifiatkan. Jadi royak gitu ginilah. Dipaham daripada dua perkataan imam ini, dua perkataan imam ini dengan maknanya hak orang hak kata Imam Abu Hanifah baik, juga orang kata hak Imam Saiful Haq, Imam An-Nasafi ni, dia kata dua-dua ni dipahami akan bahawasanya tiada harus diterjemuh akan aliyat dan harus diterjemuh akan yang lain daripadanya seperti al-wajh. Itu dia. Jadi seolah ni sekaligusnya ia tak boleh terjemuh lafaz aliyat du tangan tadi, dan boleh terjemuh hak lain daripadanya seperti al-wajhu, seperti muka. Jadi ada kata gitu. Tetapi berkata oleh Imam Nasirus Sunnah, ada juga mai kecek tambah lagi salah seorang Imam Nasirus Sunnah ni, nama dia Mulla Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari. Di dalam syarahnya atas Tafsir Akhbar pada halaman 93. Mulla Ali Imam Nasirus Sunnah lah, penyokong pendahulu sunnah Nabi ni, nama dia Mulla Ali Muhammad Al-Qari ni. Dia katakan wa iza kana al-qawlu makruna bitanzihi wa nafyi tashbihi fal farqu bainal yadi wal wajhi tadqiqun yahtaju ila tahqiq. Intaha. Artinya, dan apabila adalah perkataan itu disertakan dengan menyucikan dan meniadakan menyerupakan. Tu. Jadi ulama Nasrul Sunnah katanya, apabila perkataan hak terhadap sifat diri dia tu kita menyucikan, kita tak kata serupa makhluk, maka farq antara al-yadu dengan al-wajhu terqiq, yang berhajat pada tahqiq. Kita beza kata tangan tu tak boleh terjemuh, muka tu boleh terjemuh. Dia kata tak boleh gitu tu kena berhajat, kena cek lah, kena cek semula lah, kena tahqiq lah. Kita beza, tak kena beza lah sebenarnya. Apabila kata al-yadu tangan tak serupa makhluk, muka tak serupa makhluk, sama saja ada gitu. Berkata aku, katanya lagi, tuai kita syekh kita lah, tuai kita Syekh Abdul Qadir kita, dia katakan lah, maka barangkali kerana ini menterjemuh oleh ulama Melayu. Dia kata boleh jadi sebab ni lah ulama kita Melayu pakat terjemuh tu. Kerana tak ada beza lah di antara lafaz al-yadu, tangan dan muka tu. Tak ada beza lah apabila kita sana itu menyucikan Allah Ta'ala tak serupa makhluk, dia katanya. Sebab itulah dia kata boleh jadi sebab itulah ulama Melayu kita tu terjemuh akan sifat mutasyabihah di dalam kitab-kitab mereka. Sampai itulah hak nampak kesamaran, nampak muskil nak serupa dengan kita tu, balik ulama kita pun terjemuh belaka. Terjemuh lebih kita reti dengan bahasa kita tu lah. Ada pun rakyat tahu dah bahasa dia. Seperti kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid pun dia terjemuh juga sifat Allah Ta'ala seperti tangan, muka, banyak lagi hak ayat terjemuh tu pada bahasa Melayu. Ni kitab ulama kita sahabat ni. Dan kitab Durrus Samin, kitab Durrus Samin pun ada sebut juga yang kita baca juga. Dia pun terjemuh juga ayat-ayat hak nampak kata nak serupa dengan makhluk tu, dia terjemuh dan dia hurai pula. Dan kitab Aqidatun Najin, kitab akidah tiga-tiga buah ni hak banyak kita mengaji tempat kita ni pun ada terjemuh juga. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Nak ayat kata sini,
Tak ada apa lah. Maksudnya katanya balik ulama terjemuh tu nabi kita reti kita faham. Tapi ya syarahannya takut kita tu sama dengan semua makhluk tu tidak sama sekali. Jelas dah Tuhan royak. Tuhan royak dia sendiri. Tuhan royak. Kalau Tuhan tak royak, kata tak serupa makhluk ke, salahnya kita faham serupa lah. Tuhan royak tu dia ada tangan, ada muka, kita pun ada tangan, ada muka. Tapi yang main royak dia tak serupa makhluk. Senang kita. Kalau tak royak situ, kita kata serupa lah. Kalau royak tu hak Tuhan kecek tu, kita tidak lah cara kapung mudah faham. Tak ada tak kena dalami dah. Kalau Tuhan tak royak, kata dia tak serupa makhluk ke, tak kata walam yakullahu kufuwan ahad, kita kata serupa. Tapi boleh kata tak serupa tu, kita pun tak serupa. Pahlawan surah dia mana kita. Tu paling mudah sekali kita nak faham Quran dengan hadis tu. Dalam hadis juga royak sifat Tuhan, dalam Quran juga royak sifat Tuhan. Tapi dia royak kata tak serupa makhluk. Masya-Allah sungguh. Kita tak kena kecek banyak dah lah mana kita dah. Tu. Dan bersifat ia Allah Ta'ala dengan istiwa. Istiwa ni makna sifat ni lah. Dia kata makna tertinggi Allah Ta'ala saat itu. Itu dia. Tetapi tiada seperti istiwa yang baru. Mana tertinggi Tuhan tu tak serupa dengan hak baru. Tu. Surah dia lah mana tu. Mana gitu. Bertanya seorang laki-laki akan Imam Malik rahimahullahu ta'ala daripada ayat Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Dalam Imam Malik duk mengajar dia kata ada seorang lelaki tu mari tanya masalah ni lah dari surah Taha ni ayat 65 ni. Apa makna dia dengan bahasa Melayu kita yang diterjemah oleh ulama kita? Bahawa Tuhan yang sangat pemurah tetap ia di atas aras. Dia mari terjemah sana ni dia sebut sana ni sebut nama istiwa. Dan hak ni kamar dia yang mari terjemah pula kata bahawa Tuhan yang sangat pemurah itu tetap ia di atas arasnya. Tu dia. Jadi sekaligusnya boleh jadi kita dak sama lah. Tapi bawa kita ngaji di guru kita ngaji di Syekh Fadil sendiri ni ya ada dobit dia kata tetap sini dengan makna tetap tertinggi. Ayat ni tertinggi. Makna al-istiqra' fil ulu. Tetap pada ketinggian. Itulah yang disyarah oleh tuan guru kita Abdul Qadir Al-Madili. Tak kala anak murid dia tu tak dia tu yang mari syarah sini. Karena dia takut keliru dengan pendapat hak Karramiyah. Al-Karramiyah ni mazhab Glewin. Dekat-dekat. Ya orang juga lagi tak dia ni Al-Karramiyah ni nak pergi jadi makna dia satu juga. Dia sebut ni Al-Karramiyah ni iaitu puak yang mengikut akan Muhammad bin Karram. Yang berkata ia bahawasanya Tuhan yang disembah itu tetap di atas arah dan bahawasanya ia jauhar. Maha suci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Itu dia. Jadi mana kata ia takut jadi sama lah kerana dia juga royak lagi tak ni kata Muhammad bin Karram ni Al-Karramiyah ni ia kata Tuhan tetap di atas arah juga, cuma dia ditambah kata Tuhan itu adalah jauhar. Jauhar dengan maknanya tupai di arah lah. Maha suci lah Allah Ta'ala pada demikian itu, tak lupa lah ia faham tu. Mana hak Karramiyah ni mana salahnya al-istiqra' fil juluh, mana tetap pada duduk tetap tepek gitulah. Tapi hak akidah hak orang ni hak dalam sekolah ilmiah atas mazhab salah yang kita baca saat ni tu jelaslah dia mari dobit ada anak murid dia katanya ialah tertinggi tetap pada ketinggian pada tertinggi sana itu. Inilah orang panggil katanya hak apa ni hak disyarah oleh dia tu kitab tamhid ni ulama disyarah kitab Muwatta hak Imam Malik sana itu Ibnu Abdul Bar ni ia disyarah kitab dia jelas juga dia takut dia mau keliru. Sebut kata dia boleh keliru istawa saat itu dia sebut kata al-istiwa al-istiqrar fil ulu. Mana tetap pada ketinggian. Jelas Tuhan itu tetap pada ketinggian mana tinggi, tertinggi di atas arah. Itu dia. Bukanlah sebagaimana faham mazhab Karramiyah ni kata Tuhan itu ambil tempat di atas arah kerana ia satu zat yang ditupai under arah. Jadi mana kata itu salah faham dia. Lepas tu sebelumnya lagi itu silap jalan pula pakak dia tak pakar tahu ya dah pakar bukan atas arah dah dengan mana meretok. Tu dia panggil dia taktir sifat tertinggi Tuhan tu. Jadi mana kata hak ni duduk tengah. Hak mazhab atas mazhab salah ni duduk tengah. Mana Tuhan tinggi atas arah bukan tupai di arah.
tertinggi yang layak dengan dia. Tetap pada ketinggian layak dengan dia, bukan kata duk tupai pada arah dak. Tapi mazhab karamiyah ni mana tetap di atas arah sana itu kerana dia tu jauhar. Satu benda bertokok duk tupai dia pada zat arah. Tu. Lepas tu telajak. Isbak ni tak kena juga. Lepas tu nak bersih, nak bersih, telajak nak bersih tu, orang panggil tu leparit ini lah. Saya tu tak ada tinggi atas arah dak. Bukan terhadap atas arah ni, duk leparit ni. Kalau duk atas tu, mana tinggi atas arah yang sesuai dengan dia. Surah kafiat. Hak telajak tu terhadap atas arah. Supaya makhluk duk tupai dia makhluk. Tu telajak berlaku ada. Maka hak tengahnya, yang mana kita dengar saat ni, hak ulama salah saat ni tu. Tengah tak ada telajak tak lah. Tu dia. Supaya Yahudi dia telajak kata Uzair anak Allah. Telajak. Tu dia. Mana kata Nabi Isa tu anak Allah. Apa kesian kata. Lepas tu pula Yahudi kata Nabi Isa tu anak zina. Jadi kata tu telajak. Islam kata Nabi Isa tu dah utusan Allah, Rasul Allah. Mana duduk tengah lah. Yang antara parit sebelah kanan sebelah kiri. Lepas tu batas duduk tengah. Tu mana Islam duduk situ lah. Serupa juga dengan ayat tadi. Kalau kata Allah Ta'ala tinggal atas arah tu ialah ia panggilnya sesuai dengan sesuai dengan keadaan dia. Mana sesuai, mana yaliku bihi, orang panggil orang sesuai dengan dia. Kalau ni dak, tak ada atas arah. Jadi kalau tu parit ni. Kalau ni tak atas arah dengan mana tak tupai dak arah. Kalau tak ada arah tu selerak, saya nak duduk alih. Tu punah juga. Tu dia panggil parit sebelah. Itu kiri kanan lah. Tak ada duduk tabatah tak dia panggil. Tu benar. Maka menunduk Imam Malik akan kepalanya pada masanya panjang. Kita dengar sok mudah ni, kita dengar suara kita dia pun tak. Dia kata, maka menunduk Imam Malik akan kepalanya pada masanya panjang. Tunduk kepala. Tanya benda tak ada jawab apa ni payah. Murih sekaligus masa nak murih lah. Kemudian berkata Imam Malik, bermula tetap tertinggi itu diketahui akan dia. Tadi ni, hak ni dia bukan letak awak molek lah kita dia. Tapi hak kita dobik daripada hak kita ngaji tok guru ngaji dia pula. Bapa mak dia ngaji Syekh Qadir sendiri dan saya belajar dia, maka tu dobik hak lagi tak dia tu lah. Tu dia. Takut sama kata karamiyah ni. Kata karamiyah tu tak tepek tu pada arah. Ini tak. Maka tetap pada ketinggian. Bermula Allah Ta'ala tu tetap pada ketinggian itu diketahuikan dia. Tahu berlaku. Dan kelakuan tetap tertinggi itu tidak dapat dengan akal. Kita tak boleh kerti dengan akal lah mana tu. Dan beriman dengan dia wajib. Kata Tuhan tetap tertinggi di atas arah tu wajib kita beriman. Dan bertanya daripadanya, tetap tertinggi atas arah tu lah mana tu adalah bid'ah dia panggil. Tidak boleh lah tu, kerana benda tu sahabat Nabi semua dulu pakat faham berlaku, tak ada tanya dak lah. Kalau tanya pun tak ada jawab tu dia hak tu benda hak sakut paknya tidak boleh reti dengan akal mana gitu. Imam Syafi'i pun orang kelimah ni la yudraku bil aqli. Masalah bab ni tidak boleh kita reti dengan akal. Dan tiada aku sengko akan dikau mereka sesat. Aku cerak dah, aku suka kata ni sesat dah ni. Tu dia. Dia tanyalah ni semua ni. Maka menyuruh Imam Malik dengan halau laki-laki yang bertanya itu. Hambak tubik luar ni, maka dia halau akan dia. Hambak tubik seorang laki-laki sana. Kerana apa? Kerana dia tanya benda sana itu, tak ada jawab apa. Kita buat syubhat main gitu. Ya, terroyak sudah. Kita buat tak puas hatilah. Mana, tanyalah mana gitu. Tapi nak kita tahu kelakuan Allah Ta'ala mana gitu. Terroyak sudah. Terroyak sifat dia, lah tu, sifat kita lah tu. Lepas tu dia tak suka makhluk. Sudah. Pendeknya kecek cara pandak yang katanya sifat Allah Ta'ala bersalah-salahan dengan sifat makhluk. Tu hak riwayat tu ya pakai mudah faham. Tapi manusia hak payah faham tu payah faham lah. Tak dapat hidayah tu. Seperti zat Allah Ta'ala bersalahan dengan zat baru. Mudah-mudah ya. Zat dia serupa dengan baru dak. Dan tidak mengetahui oleh makhluk akan hakikat sifat Allah Ta'ala sekalipun rasul dan malaikat. Patut kita makhluk ni tak boleh tahulah hakikat sifat Tuhan mana tu. Hingga Nabi sendiri tak tahu, malaikat pun tak tahu. Seperti tiada mengetahui oleh yang baru akan hakikat zatnya yang maha mulia.
Agak sifat Tuhan tu tak boleh tahu hakikatnya. Boleh reti gitu ya, boleh tahu ya. Nak tahu hakikat sebenarnya mana, kelakuan mana tu, tikoh laku mana, tak ada boleh dia tahu. Akan boleh jadi gitunya. Kecek mudah seperti tiada mengetahui yang baru akan hakikat zat Allah yang mulia. Hakikat zat kita tahu tak? Tak tahu juga. Kalau motor saya sifat tangan lah mana? Pas kita tanya pula zat dah lah mana? Tak tahu juga. Kalau itu tak tahu. Serah tu. Maka kita serahkan akan hakikatnya kepada Allah Ta'ala. Hakikat zat Allah Ta'ala pun kita suruh dia. Hakikat sifat Allah Ta'ala pun kita suruh dia katanya. Serta kita etikatkan bahawa sonya segala sifat itu semuanya sifat kesempurnaan yang layak dan patut pada dengan kebesarannya. Semua tu kita agak kata semua sifat tu sesuai dengan Allah Ta'ala dan layak dengan kebesaran dia. Apakah gitu sudah? Seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ni ayat kita dengar semualah tu. Dalam surah Syura tu, ayat 11. Artinya tiada seumpama Allah suatu. Ayat tak serupa dah. Dan Allah jiwa dan ia jiwa yang sangat mendengar lagi sangat melihat. Tapi Tuhan ada sifat mendengar, ada sifat melihat. Kita pada sifat mendengar, sifat melihat, tapi tak serupa. Lepas tu sifat lain serupa. Sebut sifat Tuhan tu sekali berlaku salah, tak ada kata beza gitu gini, tak ada. Tak serupa berlaku. Dan firman Allah Ta'ala ayat lagi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, bersabda olehmu wahai Rasulullah, barulah Tuhan aku yang kamu bertanya daripadanya. Tuhan aku hak nak tanya tu puak-puak musyrikin nak tanya tu, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Tuhan tu so ya. Ya dah kata Tuhan banyak. Tuhan langit so, Tuhan tak bumi lagi. Berala-berala la tawal uzza ya kata Tuhan juga. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang dikosak pada segala hajat selama-lamanya. Tuhan itu tempat semua manusia tu tuju hajat pada Tuhan semua-semua. Sama ada dunia dan akhirat. Tiada ia beranak, Tuhan tak ada beranak, dan tiada ia diperanak. Tak ada kata Tuhan itu beranak sebagaimana kok kafir musyrikin kata malaikat tak nak Tuhan pun tak. Dan tiada diperanakkan, kata ada satu makhluk gitu beranak Tuhan pun tak. Dan tiada ada seorang yang menyamai dan sama tara dengan dia dengan Allah. Tak ada satu makhluk pun lagi sama dengan Allah Ta'ala. Tu mudah kita faham. Tuhan raya serupa pada nama saja, hakikat tak serupa. Wallahu a'lam, dan Allah Ta'ala terlebih mengetahui. Itulah lebih kurang kita dapat dengar pada malam ini. Sakup dengan akidah asma' wa sifat ni. Kemudian kita akan masuk pula segi nama-nama Tuhan tu, kita akan sambung pada garis seterusnya. Cukup sekarang ni pada malam ni. Salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair jazaa ala husni mutaba'atikum. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim.